Hidup ni keras dia, oi. Kalau tak bekerja keras dia, tak jadi apa, dia jadi keras betul. Hidup ni keras. Jadi kita kena buat kerja betul-betul, kena usaha. Bangunnya biar pagi, jangan tunggu matahari. Kalau nak bangun ni, nak buat kerja ni, jangan tunggu matahari. Nanti kalau matahari dah tiba, kita kena balik. Supaya pun tak panas. Ni, tempat yang keempat. Tempat yang keempat kita bergerak. Dan nak siap finishing. Cantik tak sama Kak Noh? Kak Noh kalau buat rumah, insya-Allah. Just have to make them yours and tap directly. Open the doors. Hai, Assalamualaikum. Kak dekat Parit Tegak, Parit Sulong, dekat satu rumah banglo milik Puan Rafida. Di rumah ni dia 3 bilik tapi bilik besar, 2 bilik air, hall besar, dapur besar sebab dia nak pentingkan keselesaan setiap ruang. Dia tak nak bilik sempit, nak keselesaan setiap ruang. Okay, ni kita dah hampir 85% siap. Sekarang kerja-kerja finishing, tile dan mengecat. Ni kita punya kerja-kerja akhir lah ni, kerja-kerja akhir. Ingat tahu di luar sana kalau nak cari buat rumah ke, nak renovate ke, nak buat decoration rumah, jumpa Kak Noh ataupun jumpa Abang Handsome ni. Abang Handsome ni untuk dapatkan sebuah harga. Okay, bye.